Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dhalin al-mudillin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Selamat malam. Malam ni kita mari bicara masalah keburukan malam yang kelima pula dah. Baru ni kita telah bicara tazkirah masalah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa-siapa dia telah baca akhir surat, dua ayat akhir surat al-Baqarah fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, maka memadalah di atas dia. Bermakna hadis ini sedikit lagi perlu huraian. Fi lailatin, pada malam. Dikehendaki pada malam saat itu, apabila jatuh matahari itu boleh kita baca selalu dah. Bacalah semaya kan. Daripada dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sehingga siapa kepada wa'fanna wa fillana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat tu nah. Masuk waktu maghrib kita baca dalam semaya kita, ada baca semaya Isya. Nah. Nak malam. Kalau nak tidur tak, kalau ayat kursi nak tidur. Mengikut hadis ni mana masa malam itu kita baca dua ayat ni. Jatuh matahari kita baca dua ayat ni. Lepas tu apabila kita sudah baca hal itu, apa nak jadi terhadap diri kita? Kafatahu, memada di atas kita. Kafatah ni maknanya umum. Dalam bahasa Arab panggil mutlak. Dia telakkan umum. Kafatahu, ulama mengira tafsir setengah kata memada di atas kita saat itu. Kata semaya tahajud pun memada dengan dua ayat ni lah. Kalau lah tak baca Quran pun memadalah dua ayat ni lah. Kalau benda karut marut nak mari pun, fitnah wabak pun memada dua ayat ni lah. Kalau syaitan nak mengganggu kita pun memada dua ayat ni lah. Itu makna kafatah, diumumkan, dietlakkan semua, mutlak semua saat itu. Kafatah mencukup di atas kita saat ini. Dua ayat ni ayat terbesarnya. Dua ayat daripada ayat mana? Ayat surah akhir surah Al-Baqarah. Maka cara kita beramalnya, apabila jatuh matahari itu kita baca lah dah. Wa'imah kita baca semaya, wa'imah kita baca luar semaya. Supaya kita. Baca satu kali tak apa dah. Tapi kalau terdid, jadi wirid itu kalau lebih baik lagi. Pahala kau berulang, kau banyak pahala. Kalau kita ulang satu huruf, 10 pahala. Dan kita ulang itu berapa ribu pahala lah. Dalam dua ayat ni. Selepas tu pula, kita beramal sendiri. Perlu kita mengajar kepada keluarga kita. Isteri kita ke, anak cucu kita ke. Kita ajar. Masuk malam Pak. Biar baca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah selalu dah. Melazimi setiap malam. Malam masuk baca dah. Tak nanti nak tidur. Kalau ayat kursi, sebelum tidur naik atas katil kita baca. Itu ayat kursi, cara nak beramal ayat kursi di waktu malam, waktu tidur. Tapi akhir surah Al-Baqarah, masuk malam jatuh matahari, kita boleh dah beramal. Baca dah surah Al-Baqarah. Ini mengikut kisah-kisah banyaklah orang mujarab melalui tajribah dengan terdid jadi wirid akhir surah Al-Baqarah. Kalau meliput tidur orang banyak di situ.
Dari surah Al-Baqarah ni. Nah, ni perlu kita beramal. Selepas tu pula kita ajar pula isteri kita ke anak kita ke beramal dengan 2 ayat ni. Ini cara yang hidup sempurna. Cara saadah di waktu malam, bahagia. Kerana kafata mutlak. Semua saat ini memadah dah. Dengan 2 ayat ni ya. Hari ini kita nak ayat kata Tuhan ni sangat sayang kepada kita, kasih kepada kita. Dia jadi manusia ni sudah jadi dia tak lepas lagi supaya kita lepas lemunda. Dia cukup lekat kepada kita. Takut kita hidup kita ni donka. Syaqaq. Nah, tidak bahagia dalam hidup. Nah, kalau kita nak bahagia di waktu dalam hidup, nak bahagia di waktu malam, tidur sempurna, lap senit, tidak ada gangguan. Nah, bacakanlah daripada 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kerana dia saat itu sebagai penjaga kita telah. Penjaga ni penting benar tidur. Masa kita tidur ni tak khabar apa. Semua anggota kita tu terhenti belakang, berhenti belakang, mereka 2 ya. Apa? Jantung kita kerja talak. Kerja semua tidak berhenti-henti. Telinga kita kerja juga talak, semua tak berhenti-henti. 2 tu ya. Nah, ini saya hurai dah. Jatuh nanti. Sebab kita nak harap orang jaga, kata dia tua kata terkadang-kadang orang jaga saat itu pagar makan padi. Boleh jadi dah pagar makan padi, mana orang jaga tu makan kita sendiri. Kena kita sendiri. Terkadang-kadang orang jaga saat itu yang mengatuk lelak. Terkadang-kadang ia lalai harap orang jaga kita. Tembik kata yang atau penjaga pagar rumah kita, penjaga rumah kita. Ataupun hanying jaga, belah hanying jaga. Terkadang-kadang hanying makan rusuh. Hanying makan rusuh juga. Bukanlah manusia. Satu kisah. Dia belah hanying besar. Orang menyuri saat itu nak curi barang rumah dia kaya. Maka dia pergi rusuh hanying tu dulu. Malam-malam lagi tahu daging sikit. Waktu gapak malam 5 malam, lama-lama boleh gosok kepala. Apabila gosok kepala, lakah pagar lagi tak ada salak, tak ada apa. Ini kata menata hanying punya makin risuah juga. Maka sebab baik penjaga, Nabi ajar kepada kita. Kafatahu. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ni. Kafatahu. Memadai data kita. Selepas tu pula, ada hadis satu lagi. Hadis satu lagi. Yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Hadis itu dia berbunyi lagu 6. Inna Allah kataba kitaban. Sungguhnya Allah saat itu telah tulis satu kitab. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi'an. Sebelum daripada jadi langit dan bumi 1000 tahun. Sebelum daripada Tuhan jadi langit dan bumi itu 1000 tahun telah tulis dah. Tulis apa tu? Anzala minhu ayataini khatama bihuma surat Al-Baqarah. Turun daripadanya 2 ayat. Telah tulis 2 ayat ni akhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi sehingga sampai akhir ayat ni dah. Selepas tu pula, apakah kerja 2 rahsia daripada 2 ayat ni? Wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin. Tidaklah seorang itu membaca pada satu dar, satu kampung atau satu rumah, satu tempat duduk. Duduk dia tu thalatha layalin, 3 malam turut-turut. Fayaqrabuha asy-syaitan. Maka syaitan tak hafal dia dah. Menjaga syaitan. Allah capak seperti ayat kursi juga.
dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah ni, Tuhan telah maknanya tulis sebelum daripada jadi langit dan bumi lagi 1000 tahun. Dua ayat ini sedia bui alat ini kepada kita. Ininya saya Tuhan kepada hamba. Dia buat kepada kita ni seteru banyak terhadap manusia ni. Seteru dalam, seteru luar. Daripada jin dan manusia dan wabak. Tapi dia bui alat untuk kita. Supaya kita menjagakan seteru ni. Seteru yang boleh tengok dan seteru yang tidak boleh tengok. Seteru daripada manusia dan seteru daripada syaitan. Nah. Maka kita beramal dengan dua ayat ni. Baca daripada dua ayat Amana Rasulullah unzila ilaihi sampai akhir ayat kepada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita tidak malas sempurna. Insya-Allah sempurna, tidak ada gangguan. Lap senip. Kalau kita tidur lap main senip atau lap tidak senip saat itu, satu halangan dia kerja buat kita pada tengah risau. Membuat pada kita tenaga kita lemah. Akal fikir kita lemah. Iman kita juga lemah. Segala anggota kita lemah kerana tidur tak cukup. Tidur tak sempurna. Tidur sempurna saat itu penting sekali tidur. Penting daripada makan minum lagi tidur. Mengikut ahli kaji. Manusia tak tidur boleh 5 hari, 7 hari terbakar otak. Kalau tak makan, manusia tak makan, tak minum. Dari 50 hari atau 60 hari, barulah mati. Tapi manusia kalau tak tidur 3 hari, 4 hari, kecap pering lah. Ini yang tak tidur. Kalau tidur tu, dia masuk tenaga kulit, tenaga otak, tenaga angkota, tenaga hati, tenaga nafsi, ruh. Dia mari, nafsi itu, dia mari semula kulit dah. Dia proses tu pada kita semula. Ini perlu kita tidur. Tidur kita saat ni jangan ada gangguan. Dia tidur kita. Selepas tu lagu mana kita tak boleh ada gangguan. Kita mengikutkanlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau kepada saadah, bahagia dalam tidur kita, saadah dalam hidup kita, kita ikut ajaran Nabi. Ikut ajaran Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa-siapa dia menetek cara hidup, cara ajaran aku, orang tu hidup danka, susah payah dalam hidup dia. Ini cara selamat kita, penjaga kita di waktu malam adalah dua akhir ayat daripada surah Al-Baqarah. Ayat kecil lagi, itu satu alat. Ini akhir surah Al-Baqarah. Satu alat pula. Lepas tu kafatahu. Kafatahu ni tu mana memadar segala-galanya. Mutlak. Ikutlah kau memadar dah dua ayat ni. Kalau kita beramal. Dan sebab tu, perlu bagi kita beramal setiap malam. Masuk waktu malam, baca dah. Ayat ajar kepada keluarga kita, isteri kita, anak cucu kita, beramalkanlah dengan dua ayat ni. InsyaAllah akan sempurna. Itu cara-cara hidup saadah, bahagia kita kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku tangan Hatrawi kepada kita, dan Nabi ajar cara-cara beramal itu. Kita ikut tu, insya-Allah hidup kita selamat, bahagia dah. Selamat bahagia dalam hidup kita. Itulah sekian-sekian banyak sebelum tidur sebagai tazkirah, mengingatkan pada kita semua, kepada saya sendiri, bahwasanya dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah ni penting dalam hidup kita, penting dalam tidur kita. Kalau tidur ni kita seolah-olah mati lah. Tidak ada penjaga, sebaik-baik penjaga kita, melainkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nak harap manusia kata pagang ke padi boleh jadi. Nak harap ke menata makan risuah boleh jadi. Manusia pun boleh jadi risuah juga. Manusia mengatuk, lalai. Harap kepada Tuhan. Beramal dengan ajaran hak Tuhan ajar kepada kita dan Rasul ajar kepada kita. InsyaAllah kita selamat tidur malam dah. Tidak ada gangguan daripada syaitan. Tidak ada gangguan daripada karuk-maruk.
yang keluar daripada manusia dan jin dan segala wabaknya dan segala keburukannya. Min syarri ma khalaqa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.